Assalamualaikum. Okey, ini adalah video yang untuk part 5. Part 5 yang berkenaan dengan pelaburan penipuan lah. Pelaburan secara menipu iaitu Cafe Bastelo, dan sekarang dia sudah tukar nama Irwin. IRWIN.XIN. Kalau siapa-siapa ada jumpa link tu, jangan klik. Itu adalah kesinambungan daripada pelaburan yang dia buat, iaitu Cafe Bastelo. Okay? Okay. Seperti mana yang video-video yang lepas, aku dah ada mengatakan yang Sofia ni adalah tak wujud. Sofia ni dilakonkan oleh seseorang untuk menampakkan untuk menarik daya tarikan orang ramai kan. Jadi dia telah tendang aku keluar, kick aku keluar daripada grup Cafe Bastelo tu kan. Tapi aku tak pernah delete dalam WhatsApp aku. Grup Cafe Bastelo aku tak pernah buang. Walaupun dia tendang aku keluar, walaupun aku tak boleh nak tengok dia punya apa yang di WhatsApp selepas yang dia kick aku keluar kan. Tetapi WhatsApp dia tu, WhatsApp grup tu aku tak delete daripada WhatsApp aku biar. Ya, tadi aku try tekan. Aku tekan balik, buka balik grup Cafe Bastelo tu tak kan. Tekan. Lepas tu aku tekan kat profile dia kan. Okey, aku tekan kat profile dia. Ini yang ada. Okey, kita baca bersama-sama kan. Okey, ni aku buka secara live dalam aku punya desktop kan. Okey, ni. Ini adalah grup Cafe Bastelo tadi. Ya, tapi dia Sofia sudah kick aku pasal aku mungkin aku banyak bertanya ke banyak komplain, tak tahu lah. Okey, tapi aku tak delete grup ni. Aku pun klik kan. Okey, ni kita pergi ke sini pula. Jadi aku klik ke pada kan keluar tu. Okey, jadi aku bagi jelas sikit. Okey. Ni kita dicipta pada 26 bulan 8 2025 pada pukul 4.46 petang. Okey, description dia apa? Okey, right. Stop. Okey, dia kata apa? The company respect the belief of every member and strictly prohibit any racial or regional discrimination. Okay. Each person can only open one work account in the company. One mobile phone can only log in to one work account. Please do not invite fake accounts to join the company. Katanya, it is forbidden to chat privately with other members. This will affect... aku susah betul nak baca bahasa Inggeris. Ya, aku aduh ya. Kita jadikan dia bahasa Melayu kan. Okey, sekarang aku pergi ke ChatGPT. Aku minta dia analisis. Okey, dia kata apa? Teks yang kau bagi ini jelas berbentuk arahan dalaman company, group rules. Tapi gaya bahasanya agak keras dan mencurigakan kalau datang dari platform e-commerce atau kerja atas talian, sebab satu, nada mengawal keterlaluan, larangan berbual sesama ahli dan ancaman buang semua ahli tim kalau melanggar, bukan amalan syarikat profesional. Nah, kan jelas tu. Dua, peringatan supaya tidak percaya ahli lain. Tidak kongsi pautan luar. Ini tanda biasa dalam skim tertutup atau sistem piramid yang cuba halang ahli daripada tahu kebenaran luar. Nampak? Dia cuba tutup daripada benda ni tersebar luas. Ganjaran untuk lapor ahli lain. Corak kawalan komuniti. Ini wujud dalam banyak platform scam. Money game. Padahal dia yang scam tu. Kalau nak, ni di ChatGPT. Okey, terjemahan bahasa Melayu. Syarikat menghormati kepercayaan setiap ahli dan melarang keras sebarang bentuk diskriminasi kaum atau wilayah. No. Setiap individu hanya dibenarkan mempunyai satu akaun kerja dalam syarikat. Satu telefon bimbit hanya boleh log masuk ke satu akaun kerja sahaja. Jangan sekali-kali menjemput akaun palsu untuk menyertai syarikat. Dilarang berbual secara peribadi, private chat dengan ahli lain.
Tindakan ini boleh menjejaskan kehidupan orang lain. Sekiranya didapati melanggar arahan ini, saya akan memberhentikan anda dan semua ahli dalam kumpulan anda. Wah. Jangan percaya jika ada ahli lain dalam kumpulan ini menghantar virus atau pautan palsu kepada anda. Takutlah tu. Ya, ini sekiranya berlaku sebarang kerugian harta benda akibat perkara ini, anda perlu menanggungnya sendiri. No! Dilarang berkongsi pautan daripada syarikat lain. Dilarang berbual secara peribadi dengan ahli lain atau menghantar pautan kepada mereka. Okey. Sekarang jelas tak? Jelas tak? Okey. Jelas tak? Itu yang tu. Okey. Ni next ni aku akan sharekan yang nota yang tadi tu. Okey. Telah dicipta oleh aku cek dekat telefon aku, keluar nombor Mamat ni, dan aku save nombor tu. Apabila aku save, dia akan keluar ni. Okay, kita tengok sama. Okay, kita tengok ni ni apa, aku roll ke bawah, keluarlah ni, dicipta oleh plus 6017 238 6733 pada 26/8/25. Okey, ini aku cek dalam Truecaller nombor tu dan dia keluar Rohan VJ. Rohan VJ. Okey, Rohan. Dan aku save nombor ni dalam phone book aku, maka terkeluarlah gambar profil ni. Jadi buat masa ni aku yakin dan aku percaya Rohan VJ tu adalah dia. Dan dia jugalah yang memegang watak Sofia. Okey kan? Jelas kat situ. Jadi sekarang untuk video ni setakat ni aku beritahu, nanti aku akan susul lagi untuk next video dengan next punya maklumat lanjut. Ini setakat ni tentang aku nak bagi tahu yang aku baru dapat. Kira siapa yang memegang watak Sofia tu? Ianya adalah Rohan VJ. Mr. R.A. Rohan VJ. Kita nak dapatkan identiti dia. Apa tu, warga negara mana kan? Daripada nombor telefon dia. Okay. Tunggu video aku yang seterusnya. Assalamualaikum.